Assalamualaikum, nama saya Ahmad Muaz bin Jasmi. Saya Muhammad Azlan Zamani bin Muhammad Zamzarini. Saya Fayed bin Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 daripada Bahasa Melayu D Ingin membincangkan berkenaan subjek GISC 1082 Berkenaan tajuk 1, iaitu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. saya akan bincangkan tentang ruang udara ataupun aerial. Walaupun isu ini jarang dibincangkan berbanding isu-isu di ruang laut dan juga darat, sebenarnya ruang udara ini merupakan komponen yang sangat penting kerana ianya meliputi aspek kedaulatan dan juga keselamatan daripada penerbangan. Dalam konteks Malaysia, terdapat beberapa isu pertindihan dan juga persempadanan yang berbangkit yang berkaitan dengan ruang udara ini. Salah satu isunya ialah Flight Information Region ataupun FIR. Isu ini melibatkan pengurusan ruang udara antara Malaysia dan juga Singapura. Sebagai contoh, kawasan Selat Johor yang diuruskan oleh Singapura dari segi kawalan dan juga trafik udara. Keadaan ini sering menjadi perbincangan kerana ianya sangat berkait rapat dengan aspek kedaulatan dan pengurusan keselamatan ruang negara. Selain itu, Malaysia juga berdepan dengan banyak isu-isu udara. Terdapat kes pesawat tentera yang memasuki zon pengenalan pertahanan udara ataupun ADIZ tanpa kebenaran Malaysia, terutamanya di kawasan sekitar Laut Cina Selatan. Situasi ini boleh mencetuskan ketegangan dan memerlukan tindak balas pantas daripada pihak pertahanan negara Malaysia. Konflik dan isu ruang udara ini membawa kepada beberapa implikasi penting kepada Malaysia. Dari sudut ketenteraan, situasi ini menuntut kesiapsiagaan yang tinggi daripada Tentera Udara Diraja Malaysia ataupun TUDM untuk memintas ataupun intercept pesawat asing yang memasuki ruang udara tanpa kebenaran. Kesiapsiagaan ini penting bagi memastikan kedaulatan ruang udara di negara Malaysia sentiasa terpelihara. Seterusnya, dari aspek keselamatan penerbangan. Konflik ruang udara boleh menyebabkan risiko gangguan terhadap laluan penerbangan komersial. Keadaan ini boleh berlaku sekiranya terdapat latihan ketenteraan secara mengejut di kawasan yang mempunyai tuntutan yang bertindih, sekaligus menjejaskan operasi penerbangan awam. Akhir sekali, dari sudut teknologi, isu ruang udara ini memerlukan pelaburan yang sangat besar. Dalam sistem radar jarak jauh dan aset pertahanan udara, pelaburan ini penting bagi meningkatkan keupayaan pemantauan, pengesanan awal serta tindak balas pantas terhadap sebarang ancaman di ruang udara negara Malaysia. Kesimpulannya, walaupun konflik ruang udara ini kurang diberi perhatian berbanding ruang laut dan juga ruang darat, ia tetap merupakan aspek keselamatan yang kritikal kerana melibatkan ketenteraan, keselamatan, penerbangan dan juga keperluan teknologi pertahanan awam. Oleh itu, pengurusan ruang udara yang berkesan amat penting demi menjaga kedaulatan dan keselamatan Malaysia. Baiklah, kita beralih kepada kawasan perairan. Pada bahagian ini, saya akan membincangkan tentang implikasi konflik maritim terhadap negara kita, Malaysia, yang merangkumi aspek ekonomi dan sumber hasil negara, kedaulatan dan keselamatan nasional, hubungan diplomatik serantau, serta kelestarian alam sekitar maritim. Kesemua aspek ini saling berkait dan memberi kesan jangka panjang kepada kestabilan negara. Yang pertama, kita lihat tentang impak terhadap ekonomi dan sumber hasil terhadap negara kita. Pada umumnya, ekonomi maritim merupakan nadi utama dari segi kekayaan
sumber pendapatan terhadap negara Malaysia, kerana negara kita dikelilingi oleh kawasan perairan, khususnya laut yang kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak atau gas. Oleh itu, sebarang konflik yang berlaku di laut akan memberikan kesan langsung dan signifikan kepada pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi negara kita. Kita beralih kepada sudut eksploitasi hidrokarbon. Tuntutan bertindih di kawasan yang kaya dengan minyak dan gas seperti blok-blok luar pesisir di kawasan Sarawak telah menyukarkan aktiviti cari gali oleh Petronas dalam menjalankan kerjanya. Keadaan ini bukan sahaja melambatkan operasi penerokaan, malah menaik taraf atau meningkatkan kos dan risiko kepada syarikat tenaga negara kita. Selain itu, ketegangan di antara geopolitik yang berterusan di kawasan tuntutan bertindih boleh menyebabkan pelabur asing berasa ragu-ragu atau tidak yakin bagi melaburkan pendapatan atau melaburkan wang dalam projek tenaga Malaysia, sekaligus menjejaskan potensi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara kita. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada sektor tenaga. Konflik maritim juga turut memberi kesan yang besar terhadap sekuriti makanan dan perikanan. Pencerobohan di antara nelayan asing di kawasan tuntutan yang bertindih bukan sahaja menyebabkan kerugian yang sangat besar. Hasil laut negara juga dianggarkan berbilion ringgit, malah turut mengancam kelestarian ekosistem marin. Hal ini berlaku apabila nelayan asing menggunakan kaedah tangkapan yang menyalahi undang-undang seperti pukat, tunda dan bahan letupan yang merosakkan habitat laut dan menjejaskan sumber perikanan untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya, konflik maritim menimbulkan cabaran besar terhadap kedaulatan dan keselamatan nasional. Persoalan apakah yang sering dijadikan punca utama yang melibatkan maruah dan kedaulatan negara? Salah satu cabaran utama ialah kehadiran atau datangnya aset ketenteraan dari pihak asing. Kegerapan kapal di pengawal pantai atau kapal perang asing yang memasuki zon ekonomi eksklusif di Malaysia tanpa kebenaran yang jelas sudah tentu mencabar hak kedaulatan negara kita. Keadaan ini memaksa negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan aset tentera laut Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, termasuklah rondaan secara berterusan dan pemantauan keselamatan. Tetapi walau bagaimanapun, langkah-langkah ini memerlukan kos operasi yang sangat tinggi, terutamanya dari segi penyelenggaraan aset dan penggunaan sumber manusia. Selain itu, konflik maritim turut membawa risiko provokasi fizikal sebab jika berlakunya sebarang kesalahfahaman di kawasan tuntutan yang bertindih, sama ada melibatkan pergerakan kapal atau aktiviti penguatkuasaan, sejurusnya boleh mencetuskan pertemuan di antara kapal-kapal yang berlayar. Jika keadaan ini tidak dikendalikan dengan pendekatan diplomasi yang bijak dan berhemah, konflik kecil boleh berkembang menjadi konflik bersenjata sejurus mampu untuk mengancam keselamatan serantau yang berada di kawasan terdekat. Di samping itu, konflik maritim juga memberi kesan terhadap hubungan diplomatik serantau. Sepadan laut turut menjadi punca ketegangan hubungan di antara negara Malaysia dan negara-negara di kejiranan, terutamanya apabila tuntutan wilayah tidak dapat diselesaikan dengan segera. Seterusnya, dalam konteks ASEAN, isu ini
menjadi antara ujian terhadap kerjasama dan kesepaduan negara-negara anggota. Keadaan menjadi lebih rumit apabila pertikaian melibatkan kuasa-kuasa besar seperti China yang mempunyai kepentingan strategik dan ekonomi di rantau ini. Oleh itu, Malaysia perlu bijak dalam mengimbangi kepentingan ekonomi dengan tuntutan wilayah tanpa menjejaskan keharmonian dan kestabilan hubungan serantau yang telah dibina sekian lama. Tambahan pula, wujudnya ketidakpastian undang-undang dalam sistem pengurusan konflik maritim. Selagi sepadan laut belum dimuktamadkan di bawah UNCLOS 1982, terdapat lompang dalam penguatkuasaan undang-undang. Lompang ini boleh dieksploitasi oleh pihak ketiga bagi menjalankan kegiatan aktiviti yang haram seperti penyeludupan dan kewujudan lanun-lanun yang seterusnya mengancam keselamatan dan kestabilan di perairan negara kita. Akhir sekali, konflik maritim turut memberi kesan terhadap kelestarian alam sekitar maritim. Di kawasan tuntutan yang bertindih, tanggungjawab pemeliharaan sering terabaikan kerana ketiadaan kuasa tunggal yang mempunyai autoriti penuh untuk mengawal setiap kawasan tersebut. Natijahnya, usaha pemeliharaan terumbu karang dan biodiversiti marin tidak dilaksanakan secara berkesan, menyebabkan berlakunya kerosakan habitat di marin yang sepatutnya menjadi khazanah semula jadi bagi generasi muda yang akan datang. Dalam bahagian ini, saya akan membentangkan implikasi konflik ruang darat terhadap di Malaysia. Konflik di ruang darat seringkali dianggap kurang kompleks berbanding dengan konflik di laut dan juga udara. Namun, hakikatnya ia turut memberi kesan yang sangat besar terhadap kedaulatan negara kita, keselamatan rakyat serta hubungan dengan negara jiran. Pertama sekali, kita lihat ancaman terhadap kedaulatan dan integriti wilayah. Implikasi paling besar di darat ialah persoalan mengenai hak milik tanah air yang sah yang menyentuh asas pembentukan dan kedaulatan negara. Antara isu utama ialah tuntutan sejarah berkaitan Sabah. Tuntutan oleh pihak yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu terhadap Sabah bukan sekadar isu perundangan, malah ia mencabar keabsahan pembentukan Malaysia. Isu ini sering dimanipulasi pada peringkat antarabangsa dan ia menimbulkan persepsi negatif terhadap kedaulatan Malaysia sekiranya ia tidak ditangani secara tegas dan berfakta. Selain itu, konflik ruang darat turut membawa kepada pencerobohan militer. Kesan paling nyata yang dapat dilihat ialah melalui tragedi Lahad Datu pada tahun 2017 di mana pencerobohan kumpulan bersenjata telah mengganggu ataupun menggugat ketenteraman awam serta ia telah menyebabkan kehilangan banyak nyawa anggota keselamatan. Insiden ini membuktikan bahawa isu tuntutan wilayah bukan sekadar isu di atas kertas tetapi boleh membawa ancaman yang sebenar kepada keselamatan negara kita. Seterusnya, konflik ruang darat berkait rapat dengan isu penandaan sempadan atau
OBS atau lebih dikenali sebagai Outstanding Boundary Problems. Malaysia berkongsi sempadan darat yang panjang dengan Indonesia, Thailand dan Brunei, dan masih terdapat beberapa kawasan yang belum dimuktamadkan garis sempadannya secara fizikal. Keadaan ini mewujudkan ketidaktentuan pentadbiran, terutamanya di kawasan OBP seperti sempadan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan. Ketidakjelasan garis sempadan ini menyukarkan pihak berkuasa untuk melaksanakan projek pembangunan infrastruktur, membina pos kawalan keselamatan serta menguatkuasakan undang-undang dengan berkesan. Selain itu, wujud juga pertikaian dalam aktiviti harian penduduk setempat. Penduduk di kawasan sempadan mungkin secara tidak sengaja menjalankan aktiviti pertanian atau pembinaan di kawasan yang sebenarnya milik negara jiran. Keadaan ini boleh mencetuskan ketegangan antara komuniti di perbatasan, sekaligus ia menjejaskan keharmonian hubungan dua hala. Konflik ruang darat juga membawa implikasi keselamatan dan jenayah rentas sempadan. Sempadan darat yang dipertikaikan atau tidak dikawal ketat sering menjadi laluan tikus bagi aktiviti haram begini. Antara aktiviti utama ialah penyeludupan barang bersubsidi, kekurangan penguatkuasaan di zon sempadan yang kabur memudahkan penyeludupan minyak masak, petrol dan tepung ke negara jiran, yang akhirnya akan merugikan ekonomi negara dan menjejaskan kebajikan rakyat tempatan. Di samping itu, pemerdagangan manusia dan dadah juga sering berlaku di kawasan hutan tebal di sempadan darat yang dieksploitasi oleh sindiket jenayah. Implikasinya, Malaysia terpaksa membelanjakan jutaan ringgit untuk membina tembok sempadan serta meningkatkan teknologi pengawasan seperti penggunaan drone dan sensor keselamatan. Akhir sekali, konflik ruang darat turut memberi kesan kepada hubungan diplomatik dan kerjasama keselamatan. Antara kesan positif ialah kita dapat mewujudkan mekanisme GBC atau General Border Committee yang menggayatkan kerjasama erat antara angkatan tentera, contohnya antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Tentera Nasional Indonesia. Malaysia perlu sentiasa berunding bagi memastikan aktiviti rondaan bersama dapat dijalankan tanpa menimbulkan salah faham. Namun begitu, isu sempadan darat juga boleh mencetuskan sentimen nasionalisme sempit. Isu ini sering diputar belitkan oleh pihak tertentu untuk membangkitkan sentimen perkauman atau nasionalisme yang melampau di kedua-dua belah pihak, yang akhirnya akan menjejaskan hubungan baik antara rakyat Malaysia dengan negara jiran. Sebenarnya kan, bila kita bincang isu pasal sempadan Malaysia ni, aku rasa ramai lagi yang tak sedar betapa besarnya implikasi konflik ini
orang selalu nampak ia macam isu peta atau politik saja. Padahal kesannya sampai ke keselamatan dan kehidupan rakyat. Aku setuju. Contoh paling jelas aku rasa dekat laut lah. Di kawasan tuntutan yang bertindih ni, macam China Selatan, Malaysia bukan saja berdepan dengan cabaran dari segi kedaulatan, tapi juga tekanan ekonomi. Kawasan tu macam banyak minyak, lepas tu dia ada gas asli dan hasil laut. Bila tuntutan tak dapat selesai, negara tak dapat memanfaatkan sumber tu sepenuhnya. Jangan lupa juga, ruang udara pun tak boleh dipandang dengan ringan. Apabila adanya pesawat asing yang masuk ke ruang udara Malaysia tanpa kebenaran, ianya bukan sekadar kesilapan kita. Ianya boleh dianggap sebagai ujian terhadap tahap kesiapsiagaan negara. Kalau kita tak tindak dengan tegas, pencerobohan boleh jadi lebih kerap. Di darat pula, konflik persempadanan ni paling dirasai oleh penduduk tempatan. Di kawasan sempadan seperti Sabah dan Sarawak, ada tempat yang sempadannya tak begitu jelas. Keadaan ini menyukarkan bagi saya. Keadaan ini menyukarkan penguatkuasaan undang-undang dan ia membuka ruang kepada aktiviti penyeludupan serta kemasukan pendatang tanpa izin. Betul juga. Tapi selain itu, nelayan dan penduduk di kawasan pesisir pun terkesan. Kadang-kadang mereka tak pasti kawasan mana yang selamat untuk menangkap atau membersihkan. Kalau tersalah masuk kawasan, pertikaian boleh ditahan atau mereka boleh dihalau oleh pihak asing. Dari sudut keselamatan pula, kerajaan perlulah keluarkan kos yang sangat tinggi untuk memastikan sempadan udara, laut dan juga darat sentiasa dipantau. Ini termasuklah dengan penggunaan radar, kapal rondaan dan juga penugasan anggota keselamatan. Semua ini memerlukan pembelanjaan yang sangat besar dan perancangan jangka masa panjang. Sebab tu Malaysia selalunya ambil pendekatan diplomasi dalam menangani konflik sempadan ni. Rundingan dan kerjasama serantau lebih selamat berbanding tindakan ketenteraan. Ya, pendekatan diplomasi ni penting untuk mengekalkan hubungan yang baik di antara negara-negara kejiranan kita, terutamanya dalam konteks ASEAN. Tapi diplomasi saja tak cukup. Kehadiran pasukan keselamatan perlu tetap perlu dianggap serius untuk mempertahankan kedaulatan kita. Aku setuju. Aku rasa keseimbangan antara diplomasi dan keselamatan adalah kuncinya. Kita tak nak konflik yang bersenjata, tetapi dalam masa yang sama kita tak boleh berlemah lembut sampai hak negara kita sendiri terabai. Selain keselamatan dan ekonomi, konflik persempadanan ini juga beri kesan sosial. Bila kawasan sempadan ni tak stabil, penduduk hidup dalam ketidakpastian. Aktiviti harian mereka terganggu dan rasa selamat pun terjejas. Akhirnya, semua aspek ni sebenarnya saling berkait. Isu ruang udara, laut dan darat tak boleh dipisahkan. Kalau satu aspek yang lemah, maka keseluruhan kedaulatan negara boleh turut diancam. Betul. Kesimpulannya, konflik sempadan dan tuntutan bertindih di Malaysia ini perlulah kita tangani secara menyeluruh. Kerjasama antara agensi, pendekatan diplomasi dan juga kesedaran rakyat sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan negara kita terus terpelihara.
Betul. Bila sempadan terjaga dan isu ini dapat dikendalikan dengan bijak, barulah Malaysia dapat kekal aman dan berdaulat. Sekarang kita akan masuk pada contoh kes yang iaitu pencerobohan pesawat PLAAF pada Jun 2021. Satu contoh penting ialah aksiden pencerobohan 16 buah pesawat tentera udara China ataupun PLAAF di ruang udara zon maritim Malaysia berhampiran dengan Sarawak pada tahun Jun 2021. Walaupun pesawat tersebut tidak mendarat, kehadiran mereka berhampiran dengan ruang udara negara dianggap sebagai satu ancaman yang serius terhadap kedaulatan Malaysia. Insiden ini mencetuskan kebimbangan kerana skala pencerobohan yang besar, lokasi yang berhampiran dengan kawasan strategik, risiko salah faham yang boleh membawa kepada pertembungan udara, tindakan TUDM dan risiko pertembungan udara. Sebagai tindak balasnya, Tentera Udara Malaysia ataupun TUDM terpaksa melakukan pintasan ataupun intercept terhadap pesawat-pesawat tersebut. Walaupun tindakan ini penting untuk mempertahankan kedaulatan negara, ianya turut membawa risiko pertembungan udara sama ada dari akibat salah komunikasi, kesilapan teknikal ataupun salah tafsir niat pihak lawan. Situasi begini menunjukkan bahawa konflik ruang udara boleh meningkat dengan sangat cepat jika tidak dikendalikan secara profesional dan juga berhati-hati. Implikasi terhadap dasar pertahanan negara. Insiden ini memberi kesan langsung terhadap dasar pertahanan udara Malaysia. Kerajaan Malaysia menyedari bahawa keupayaan aset pertahanan udara perlulah ditingkatkan bagi memastikan tindak balas yang pantas, keupayaan pemantauan berterusan, keselamatan juruterbang dan aset. Akibatnya, Malaysia terpaksa meningkatkan peruntukan bajet yang sangat tinggi, khususnya bagi memperkukuhkan pertahanan Malaysia. Pertahanan aset. Pertahanan seperti FA-15 antara langkah yang diambil oleh kerajaan iaitu pemerolehan pesawat tempur ringan seperti FA-15 yang berfungsi sebagai pesawat pemintas dan juga latihan lanjutan. Perolehan ini bukan sahaja bertujuan untuk mencetuskan perlumbaan senjata, tetapi sebagai langkah pencegahan dan kesiapsiagaan Malaysia agar Malaysia mampu mempertahankan ruang udaranya secara berkesan. Namun, peningkatan perbelanjaan pertahanan ini juga memberi implikasi kewangan kepada negara kerana ianya melibatkan kos pembelian, penyelenggaraan, latihan dan operasi jangka panjang. Seterusnya kita beralih kepada antara contoh kes yang berada di kawasan perairan iaitu 9-dash line oleh China. Sebagai contoh yang jelas, tuntutan 9-dash line oleh China ini meliputi sebahagian besar Laut China Selatan dan bertindih secara langsung dengan perairan Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, tuntutan ini tidak diiktiraf oleh undang-undang antarabangsa. China tetap meningkatkan kehadiran maritimnya di kawasan tersebut melalui kapal pengawal pantai dan kapal sokongan lain. Contoh paling signifikan berkaitan dengan isu persempadanan darat di Malaysia ialah tuntutan Filipina ke atas Sabah. Walaupun kerajaan Malaysia menganggap isu ini telah selesai dari segi perundangan dan sejarah, tetapi tuntutan ini masih dibangkitkan secara retorik oleh pihak tertentu di Filipina dari semasa ke semasa. Tuntutan ini walaupun tidak membawa kepada konflik yang berskala besar, tetapi ia tetap mencetuskan ketegangan keselamatan, terutamanya di kawasan pantai timur Sabah. Kemuncak kepada isu ini dapat dilihat melalui insiden Tan Duo pada tahun 2013 yang menjadi
peringatan jelas bahawa tuntutan sejarah yang tidak ditangani secara tuntas boleh membawa kesan keselamatan yang serius. Secara keseluruhannya, isu persebadanan wilayah Malaysia merangkumi 3 elemen utama, iaitu udara, air dan juga darat, yang masing-masing membawa cabaran kedaulatan dan keselamatan yang berbeza tetapi saling berkait. Dalam konteks persempadanan darat, ketidakjelasan sempadan dan tuntutan sejarah akan membuka ruang kepada aktiviti jenayah seperti rentas sempadan dan ancaman keselamatan. Bagi persempadanan maritim pula, tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan memberikan kesan langsung kepada kedaulatan ekonomi dan eksploitasi sumber asli negara, khususnya minyak dan gas yang menjadi tunjang utama ekonomi Malaysia. Manakala dalam ruang udara pula, isu pengurusan navigasi, FIR serta pencerobohan pesawat tentera asing yang mencabar kesiapsiagaan tentera udara Malaysia dan juga perbelanjaan aset yang besar dalam ketenteraan bagi menjaga kedaulatan negara. Isu ini membuktikan bahawa persepadanan wilayah Malaysia bukan sekadar isu geografi tetapi melibatkan pengurusan nasional, keselamatan negara dan juga ekonomi negara. Kesimpulannya, mempertahankan kedaulatan negara bukan hanya sekadar tanggungjawab pihak keselamatan atau kerajaan semata-mata, tetapi merupakan tanggungjawab bersama seluruh rakyat Malaysia. Kefahaman terhadap isu persebadanan wilayah ini akan melahirkan masyarakat yang lebih peka, bersatu dan menghargai keamanan yang telah kita kecapi hingga ke hari ini. Diharapkan pembentangan kita pada hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada anda semua tentang kepentingan menjaga kedaulatan negara dari bahagian laut, darat dan udara bagi mengekalkan Malaysia merupakan negara yang berdaulat, negara yang aman dan negara yang dihormati di peringkat antarabangsa. Setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih.